Alright, Carta Era 40 minggu ini pastinya saya bersama dengan Bidua Wanita Malaysia yang berbahagia, Datuk Sri Siti Nurhaliza. Assalamualaikum Datuk Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pengantin baru. Ya Allah. Allah. Okeylah, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak bila dapat ucapan daripada Datuk Sri tu saya rasa berbunga-bunga. Kalaulah saya ada bajet lebih. Waktu wedding saya tu, Tok T perform kat wedding saya. Yelah, itulah. Tak apa. Terima kasih. Terima kasih banyak. Baru 2 minggu. Rasa kekok sikit. Tapi bila ada rasa orang sayangi tu lain macam. Kan seronok kan? Seronok, makan kan? dijaga. Bersuap. Bersuap mak. Okey, Alhamdulillah. Okey. Alright, minggu ni kita bersama dengan penyanyi nombor 1 Malaysia, Datuk Siti Nurhaliza untuk Gemar Bumantara. Ya. Okey, latest projek daripada Datuk Sri sendiri. Dan bercakap rasanya rakyat Malaysia, terutama sekali Citizens memang dah tahu dah Gemar Bumantara, ataupun dia punya maksud lebih kurang dalam Gemar Warisan Nusantara. Betul. Ini adalah album Tok T yang keberapa sebenarnya? Okey, kalau album tradisional, ini yang kelima. Okey. Okey, kalau full album, tak salah saya, ini album yang keberapa ya? 21. Okey. Ini kita tunjuk ya. Okey. Album Gemar Bumantara. Saya keluarkan juga dalam bentuk CD. Tapi ini packaging yang sangat istimewa sebab kita letak dalam kotak. Okey. Ada buku lirik dia dan di bahagian belakang sekali ada CD. Kalau dulu kan simple, very simple. Betul. Tapi sekarang ni istimewa lah. Sebab apa? Ini menjadi simpanan peribadi untuk peminat-peminat saya. Wow. So ada gambar semua. So memang diorang suka. Dan album ini memiliki 10 lagu. Okey, dan kebanyakan ciptaan lagu daripada anak-anak muda yang saya rasa macam Masya Allah, tumpang bangga, tumpang gembira sebab apa? Mereka berani untuk mencipta lagu irama tradisional ataupun etnik kreatif. Wow. Okey. Ada juga pencipta legenda yang lain. Betul. Tapi inilah yang saya rasakan satu usaha yang perlu diteruskan. Kerana semua peminat saya sedia maklum, kalau saya keluarkan album, mesti ada album pop dan album tradisional. So ini adalah saya rasa macam perjuangan saya jugalah untuk terus memperkenalkan ataupun nak menyemarakkan lagu-lagu irama Malaysia tradisional kan di dalam industri muzik kita. Baik, bila bercakap pasal Gemar Bumantara ni Datuk Sri, dalam kamus Dewan Bahasa kita ada berpuluh ribu bahasa dan juga perkataan. Tapi kenapa memilih Gemar Bumantara? Saya rasa disesuai dengan matlamat kita untuk lagu-lagu tradisional ni supaya dimainkan di seluruh Nusantara. Kalau boleh seluruh dunia saya nak. Tapi kita tahu bahawa Nusantara itu sendiri pun dah ada peminat-peminat lagu tradisional ni kan. Bergemanya lagu-lagu seperti ini dengan sokongan pihak-pihak radio di seluruh Malaysia ni kan dapat membantulah. Usaha bukan saya saja sebenarnya. Saya ni sebenarnya kan bila saya buat album tradisional, saya nak sama-sama bersama dengan mereka yang memperjuangkan lagu irama tradisional. Kan memperkayakan lagi dan kita tunjukkan inilah kita punya kelebihan rakyat Malaysia, jati diri kita kan. Kalau saya tak nak buat, boleh je tak nak buat, tapi saya rasa ini tanggungjawab. Saya harap dengan populariti yang saya ada kan dan juga platform yang saya ada, saya boleh jadikan contoh kalau lagu baru daripada ni hits, jadi orang lain suka nak dengar dan orang lain pun start buat album juga yang mana memang ada boleh buat single lagu tradisional mana tak dah suram senyap kan. So itu sebenarnya nak bagi semangat. Wow. Saya tertarik bila Datuk Sri kata tadi boleh memilih dan juga mengambil tanggungjawab. Itu satu peranan yang cukup besar sebenarnya Datuk Sri. Kejap kita sama borak pasal benda tu. Boleh kan? Kita dah macam borak-borak politik lah Itulah tu. Borak dengan Bidua Wanita ni jadi lain sikit lah Yang kita sambung boleh Boleh. Di Carta Era 40. Mantap. Alright, Carta Era 40 minggu ini saya lepas-lepas bersama dengan penyanyi nombor 1 Malaysia, Bidua Wanita Negara yang berbahagia, Datuk Sri Siti Nurhaliza untuk latest project album tradisional. Okey, macam tadi Datuk Sri kata inilah mengambil tanggungjawab, memegang title sebagai Bidua Wanita Negara. Okey, itulah satu tanggungjawab dan juga amanah sebenarnya Datuk Sri. Memulakan kerjaya daripada 1995. Okey, sehingga kini masih lagi relevan, masih lagi untuk saya Datuk Sri dia dah bukan kira penyanyi ataupun selebriti dah, dia kira dah budaya Malaysia sebenarnya. Okey, dan untuk this album tradisional yang kelima. Tradisional yang kelima pun. Kenapa memilih tahun 2026? Kalau nak ikutkan jarak saya antara album yang terakhir, yang keempat dengan yang ini, sebenarnya ambil masa berapa tahun Kak Zia? 10. Nak dekat 10 tahun jarak dia sebenarnya. Sebab apa tahu saya tak buat setiap tahun. Sebab saya rasa saya seorang yang bila kita ada
planning dalam kerjaya dari tahun ke tahun. Memang kita ada perancangan yang akan kita buat. Macam contoh daripada SNL, Siti Nurhaliza Legacy di bawah Puan Rozi. Dalam tahun ni kita buat apa? Sama ada kita buat konsert ke, atau kita muncul dengan single lagu-lagu yang orang panggil OST ke apa ke kan. So perancangan saya supaya tidak bertindan terlalu banyak. Okey, baik. Okey, betul. Betul kan? Dan kadang-kadang rezeki untuk merakamkan album tradisional ni dia bukan datang setiap tahun. Jadi saya perlu dahulukan album pop saya. Dan proses mengumpul lagu pun mengambil masa sebenarnya. Alhamdulillah, walaupun agak jauh 10 tahun beza album tradisional saya yang keempat dengan yang kelima ni, tapi saya puas hati sebab saya dapat lagu yang berkualiti. Dan saya dapat juga buat apa orang kata plan yang lain yang berbeza supaya peminat saya jadi rindulah. Saya tak keluarkan album tradisional. Bila nak keluar? So tepat pada waktunya kita keluarkan pada bulan Oktober hari itu. Dalam masa yang sama juga saya juga merancang untuk konsert tradisional terbesar saya pada tahun ni. So ini adalah langkah-langkah menuju bunga-bunga dia kita start pelan-pelan. So maksudnya konsert tradisional plannya bila tu Ti? Tahun ni insyaAllah. Tak tahu bulan berapa lagi. Tunggu pengumuman. Tapi sebenarnya bila cerita pasal lagu tradisional, kita tahu kalau bila sebut pasal Datuk Siti Nurhaliza, orang akan mengingati pasal Cindai, Sanggar Mustika, dan a few song lagi. So of course, adakah lagu-lagu yang ada dalam album dari 10 buah lagu, adakah 10 buah lagu ni juga akan sama macam tu? Yelah, saya ni menerima je apa idea ataupun komen ataupun kritikan. Saya menerima dan masa yang sama kita punya pendapat dan kita punya alasan yang kukuh untuk kita memilih lagu-lagu yang terbaik dalam album ni kan. So memang yang lama, yang orang kata ciptaan-ciptaan yang sebelum ini, macam Allahyarham Pak Angah Suhaimi, Allahyarham Datuk S. Hatan, semua tu legenda yang kita akan kenang. Yang lama tu kita kenang, kita hargai. Tapi yang baru kita kena raikan. Kan? Sebab itu bila zaman pun bertukar, muzik orang pun makin canggih, makin advance, dan generasi bertukar, generasi millennium kan, Gen Z lah apalah. Saya nak meraihkan semua. So album ni ada lagi mengekalkan irama yang peminat kenal saya dulu-dulu. Macam contoh irama asli. Ada, joget ada, zapin pun ada dalam ni. Tapi dia ada gabungan juga dengan sentuhan moden. Nak sesuaikan dengan anak-anak muda sekarang yang nak tarik dia orang minat kepada lagu-lagu macam ni. Contoh lagu Aisyah Retno ni kan, walaupun dia ada influence Jawa kan. Jawa betul. Kabar dia. Dia ada Jawa punya influence dia, tapi untuk generasi muda dia suka dengar. Baik. Saya suka bila Tok T bila sebut pasal anak-anak muda tu, bila pandang saya terasa. Saya terasa mudanya. Kejap kita sama orang pasal Gen Z lah Tok Sri. Boleh Boleh. Carta Era 40. Mantap. Carta Era 40. Datuk Sri datang hari ni lah untuk cerita projek latest yang baru saja riliskan pada Oktober 2025. Dan album dalam ada 10 buah lagu. Betul. Antaranya kita ada Kumbang Bunga, kita ada Hati Yang Rindu, Kesuma, Jenjang Cinta tu ya. Jenjang Cinta, dan juga Cendera Maya. Rencong pun ada juga. Rencong ada. So Tok T adalah antara penyanyi senior yang memang mengangkat karya-karya Gen Z ni. Antara kita ada Firdaus Rahmat, kita ada Iki Hiu, kita ada Aisyah Retno, Aiman Siddiq. Lepas tu dah album juga ada Aubrey Swito, Datuk Hafsah Hassan, Fitri Yahya, Abang Yusof Kopratasa. So banyak sebenarnya. Tapi kepercayaan Datuk Sri kepada yang Gen Z ni, how Tok T menilai dan juga kita kena kerja dengan dia orang ni. Rozi panggil dia orang. So why? Kenapa mereka? Proses memilih lagu sebenarnya berlaku, kita membuka saja peluang kepada semua komposer. Tak kisahlah yang baru nak jadi komposer ke, yang dah lama jadi komposer ke, yang
komposer lagu-lagu pop ke, lagu indie ke apa, asalkan diorang mampu mencipta irama etnik kreatif ataupun tradition dengan baik, saya memang mengalu-alukan. Dan selama 3 bulan kita mencari lagu. 3 bulan. Pertama, kita bagi tahu kepada secara terbuka di laman sosial saya menerusi saya punya platform, CTDK lah, apa semua. Mereka boleh contact terus ke email yang kita berikan. So banyak lagu kita terima, lebih daripada 200. Tapi ada juga yang kita contact untuk bagilah lagu-lagu you all kan. Pertama macam Melly Goslow, dia kan legend kan. So kita kena berbahasa basi lah untuk mencipta lagu untuk saya. Dan saya still kena tengok dia sesuai atau tidak untuk masuk dalam album. Tetap melalui tapisan. Tapi Alhamdulillah dia bagi saya mestilah yang terbaik kan. Alhamdulillah. Itu yang jadi jenjang cinta. Jenjang cinta. Untuk mereka yang naik pelamin. Sikit nanti nak dengar. Hadiah kahwin boleh lah tu. Ada kat sini. Ada. Okey, dia kena tengok lirik lah kan. Okey. Oh Allah. Bukan saya nak cual. Okey, dia macam ni ya. Sebab lirik saya tulis. Okey. Oh, ini, Jenjang Cinta. Okey, Jenjang Cinta ni adalah permintaan Melly Goslow untuk saya tulis sendiri lirik. Sebab dia kata dia nak saya punya touch. Seperti mana lagu Biarlah Rahsia tu. Okey. Ini untuk pengantin baru ya. Yang tengok Tok T nyanyi. Okey. Cinta kita, cinta suci takkan ku hianati. Kita sudah janji setia sampai mati. Dekat-dekat saja abang, biar hati tidak bimbang. Jika sudah waktunya kita ke jenjang. Tok T, agak-agak berapa diperlukan untuk Tok T perform dekat majlis ya kan? Itu kita boleh DM tepi. Kalau saya bincang kat sini, another level. Ya Allah, sedapnya. So lagu ni dia punya lirik daripada Datuk Sri. Lirik daripada saya, melody Melly Goslow. Wow. So waktu Datuk Sri nak deal dengan Melly Goslow, adakah by through phone ke WhatsApp ke? Okay, Alhamdulillah Melly Goslow ni kan, walaupun dia ni legend tau, semua orang macam sangat kagum dengan dia. Bukan Indonesia saja, Malaysia kan. Betul. Tapi bila kita bercakap dengan dia sangat humble. Dan saya pernah ber-DM je. Sebab tak berdapat betul-betul dia punya nombor telefon. Sebelum album yang sebelum ni. Tapi dia balas, saya terkejut juga. Melly Goslow, padahal dia baru lepas show tau. Dia balas terus. Ya, saya kata dia panggil apa ya? Bu Melly. Teh Melly, sorry. Teh Melly, saya mau lagu yang baru untuk album baru saya, bisa ya. Dia balas, bisa, aku ada untuk kamu. Senang aja dia macam tu. Ada, betul. Lepas tu yang ini saya jumpa masa dia buat show dekat KL, konsert dia. Lepas tu saya kata konsert City, sorry. Lupa banyak saya konsert. Sekejap, konsert Genting. Betul lah, konsert City. Siti buat konsert kat Genting. Lepas tu Melly Goslow datang. Masya Allah, kita ni rasa terharu sebab daripada Indonesia dia sanggup naik Genting tu. Yelah tu kan, tapi dia orang suka kot kan. Sebab Genting tu best kan. So dia bagi Genting. Lepas tu saya kata on stage tau, Melly, saya mau lagu baru lagi. Dia kata, you siap? Ada lagu settle. Lepas tu dia bagi kat saya dengar terus. Isi bestnya kat Siti, suka lah lagu ni. Lepas tu aku mau kamu yang tuliskan liriknya. Bisa aja. Settle. Pas. Tapi Datuk Sri, bila ni kita off record lah kan. Orang profesional dia punya deal macam mana? Adakah deal melibatkan nanti payment kita cerita kemudian ke, ataupun macam Siti lagu ni book bagi aja? Kena lah bayar. Kena ada bayar kan? Dia tak ada lah. Tahu kengkar Tok T. Kengkar ya. Tak adalah, kita profesional. Setiap karya tu dia ada apa orang kata, ada harga dan juga dia punya kelebihannya. Kena kita hargai sangat. So adalah deal tu antara syarikat-syarikat lah. So far memang mudah kat sini kan. Bukan yang paling kata banyak persoalan lah itu apa. Semua berjalan dengan lancar. Daripada lagu pertama dia cipta untuk saya sampailah hari ni saya rasa lebih daripada 5 lagu. Air tangan Melly Goslow. Beliau seorang yang sangat humble dan mudah untuk kita berurusan. Dia tak kisah pun macam saya dapat lagu, dapat melodi, arrangement daripada Obi Suito. Dia
settle. Settle. Jadi macam mana lagu dia? Dia tahu lagu tu sedap. Dan kita pun dia memberi kepercayaan kepada Siti dan juga tim lah untuk mencantikkan. Baik. Jadikan lagu tu jadi macam mana. Yang Jenjang Cinta ni macam mana Dr. Sri dapat dia punya lirik? Macam dia based on kisah orang kahwin tadi. Okay, Melly dia suka nyanyi tau. Masa dia hantar lagu, dia memang dah siap dia nyanyi. Tapi dia nyanyi tu dalam versi Indonesia. Kan ada perkataan yang saya tak faham juga. Tapi bila saya dengar dia nyanyi sampai habis, saya tahu apa maksud dia. Saya tahu apa yang dicuba sampaikan. Okay. So saya tulis dalam bahasa Malaysia, mudah kita nak faham. Tapi saya ambil juga pantun-pantun lah, bahasa-bahasa kiasan pantun supaya nampak kenalah dengan irama konsep dia. Lagu ni. Okay. Kalau saya rasa saya beritahu wife ni lagu ni Tok T buat untuk kita, boleh lah. Ya, boleh sesuai sangat. Kita kauti. Kejap lagi nak tanya dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza, kalau ada lagu orang yang mungkin Tok T terlepas ataupun rasa bukan rezeki Tok T, yang Tok T rasa macam kenapa lagu ni mungkin aku nyanyi Kejap lagi boleh Tok T? Boleh. Di carta era 40. To be honest, saya sangat berbesar hati dan saya mewakili Nabi dan juga Pak Azad kirim salam dekat Datuk Sri. Tak sempat dia orang rasa Karipap Tok T. Maafkan saya dah rasa. Saya antara orang yang kalau abang yang datang rumah Tok T tu dah first, saya yang second lah. Kan. Karipap Sadin. Boleh meniaga, boleh jual confirm. Ya ke? Alhamdulillah. Saya jarang puji orang. Oh gitu. Okay, Datuk Sri Siti Nurhaliza berada dalam industri muzik Malaysia, pasti ribuan lagu yang berskala besar yang Datuk Sri dah nyanyi. Dan maksud lagu tu memang belongs to you. Adakah lagu-lagu yang mungkin lagu tu pernah dihantar, komposer penulis pernah hantar dekat Datuk Sri, this is for you. Tapi disebabkan macam Datuk Sri kata tadi, mungkin bukan rezeki tahun ni. Betul. Dan lagu tu terus pas ke orang lain. Yang Tok T rasa macam ada ke Tok T? Pernah berlaku. Tapi tak adalah rasa macam kenapa? Kan? Tak. Sebab saya rasa lagu tu memang untuk orang tu. Memang rezeki dan lagu tu memang sesuai sangat untuk dinyanyikan oleh artis lain. Contoh saya pernah dapat lagu Kekasihku, kenapa kakiku kaku. Siapa tu? Cepat. Kekasihku di bawah pohon asmara. Cepat. Jack Levita tu tadi. Betul lah. Kan Gazi? Siti dapat. Saya memang dapat lagu tu. Saya dah rekod Gazi ya. Tapi memang lagu tu naik dengan nyanyian Jacqueline. Sebab dia ada soul tu. Saya tak ada soul lagu tu. Dia punya sebab dia kan macam ala-ala orang panggil apa, funky sikit kan. Jack memang suara dia macam very there kan, R&B funky semua kan. Memang lagu tu tertulis untuk dia. Betul. Tu dia juga beritahu Jack sebenarnya lagu tu untuk I. Tak ada. Siti mana aku cakap Gazi? Lagu Siti keluar, lagu dia pun keluar. Tapi naik lagu dia lah. Yang dia nyanyikan lagi. Lagi meletup lah. Wow. Itu satu lagu. Lagu kedua belanja lah sikit. Lagu kedua lagu dengan Marsha kot. Lagu Marsha. Lagu yang mana? Lagu macam mana lagu tu? Yang terakhir. Macam mana sih lagu tu? Sampaikan salam. Yang terakhir Lagu tu memang ballad yang slow sangat. Yang macam betul memang suara dia lebih sesuai untuk nyanyikan lagu yang tu. Saya terlalu melo sangat, saya mungkin tak kena. Saya irama balada inilah dia. Tapi betul lah macam kita cakapkan tadi kan, rezeki ni memang tak akan salah alamat. Kalau dia kena kat saya tiba-tiba, kalau betul untuk diri saya memang lah, Alhamdulillah menjadi. Ada juga yang saya try nyanyi tapi rasa macam tak kena ni. Tapi kita dah buat yang terbaik kan. Orang lain nyanyi betul, memang kena dengan dia. Maksudnya lagu Marsha tu dia pergi dengan seiringan dengan Marsha. Betul, dengan dia punya style. Jack pun sama. Betul. Tapi ada ke lagu orang lain yang memang dah popular ataupun lagu tu kena macam dengan jiwa Datuk Sri? Kenapa lagu ni bukan lagu aku Ya ke? Alangkah indahnya kalau lagu ini milik aku. Betul. Saya pernah rasa lagu-lagu ballad yang romantik yang sedap gila. Kita rasa macam bestnya kalau saya dapat lagu ni. Macam tu je lah kita rasa macam tu. Bestnya kalau dapat. Lagu biasanya lagu yang saya sendiri pun adore lah. Lagu Mencintaimu, Krisdayanti tu. Mencintaimu. Lagu. Alangkah indahnya kalau Datuk Sri nyanyi lagu tu. Tapi saya selalu nyanyi untuk wedding. Saya selalu dapat jemputan. Kadang memang saya akan pilih lagu tu sebab saya suka sangat nyanyi lagu tu. Sebab itulah menunjukkan bahawa saya rasa alangkah bestnya kalau saya dapat nyanyi. Saya nyanyi kat wedding lah.
Oh wow. Okay, ni ramai orang tak tahu sebenarnya ni. Yeah. Best lah. Sebab kita borak dah lama patut macam ni, Datuk Sri. Ya kan? Buat podcast ni, kita buat podcast dengan SNL. Okay, nanti datang Nanti datang kita bincang. Saya jemput, okay. Modal karipap je. Oh, tak susah, senang sangat. Kejap kita sama borak bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza pasal Threads. Queen of Threads Malaysia. Allah. Kejap lagi Okay, boleh. Stay tune di Carta Era 40. Minggu ni lepak bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Antara impian saya, dan to be honest Datuk Sri, saya adalah pengumpul dan juga pendengar vinyl. Okay, ada 3 vinyl Datuk Sri yang saya dah beli. Terima kasih. 1 dah sign, 2 lagi belum. Okay, dan saya tak sempat. Orang dah kahwin, rasa terlupa. Tahu, ada benda lain lebih penting. Faham. Nanti kalau kata kita free, saya bawa vinyl tu. Boleh. Sign. Okay, social media ni dia bergerak sangat dahsyat. Daripada Facebook ke Instagram, Instagram ke Twitter, something like that. Lepas tu sekarang dah Threads. Ya, Threads. Okay, antara artis-artis Malaysia yang selalu menyantuni rakyat Malaysia, kita ada Aisyah Redno. Lately Bos Saiful Apek. Lepas tu Kamal Adli. Dan konsisten daripada awal ada Datuk Sri Siti Nurhaliza. Saya konsisten ya? Konsisten. Okay. Istiqomah. Okay, faham. Okay, Datuk Sri, personally nak tanya. Ramai yang suruh tanya, saya mewakili netizen lah. Okay. Admin tu Datuk Sri sini ke ataupun Kak Rozi? Selalu orang tanya macam tu lah. Tapi sebenarnya saya sendirilah. Alhamdulillah. Kak Rozi sibuk. Dia tak ada masa nak tengok. Tapi Tok T ada pula masa. Saya masa kalau Radin tengok lepas nak tidur pukul 11. Sekarang kadang-kadang kalau awal sangat ataupun masa saya dah budak-budak lagi sekolah, tengah hari ke, bila menyempat je tengok, kadang ada yang menarik, saya akan balas lah macam tu. Tapi biasa pukul 11 10 ke atas. Tapi tu saya aktif lah. Ya? Tiap hari mesti buka. Mesti baca lah. Buka lah. Datuk K dia kata apa benda retreat apa semua. Dia tak ada. Dia tak ada account tu. So dia tak ada. Okey, sebagai bidu wanita negara menyantuni rakyat Malaysia ni jutaan ni Datuk Sri. So kadang-kadang ada yang puji, kita menerima dengan hati yang terbuka. Kadang-kadang ada yang menegur. Betul? Tapi teguran tu mungkin negatif. Teguran tu kita rasa macam, kadang bila kita buka akaun tu mungkin di bawah umur, ataupun mungkin yang kita rasa macam kenapa bercakap aku ni dewasa ni. Betul. Dari segi penggunaan bahasa, dari segi tutur kata tu, macam mana Datuk Sri handle? Maksudnya menerima dengan hati terbuka, kadang tak boleh juga. Ada yang bila cakap tu ada, bila kita rasa macam ni negatif sangat ni. Dia bukan impact dekat kerjaya semata-mata, tapi mungkin beri kesan kepada family. So macam mana Datuk Sri handle benda tu? Okay, bila kata pasal media sosial ni, kita ada golongan-golongan tau. Golongan TikTok, golongan Instagram, Threads, apa semua, IG. Dan kita boleh tengok golongan-golongan ni, dia punya IQ dia berbeza-beza juga. Kan Facebook macam-macam lah. Dia cakap macam tu kan. Thread ni saya tengok ada generasi yang sangat muda lah. Muda, tapi ada juga generasi yang sempoi. Jadi di X saya tak aktif. X ni banyak juga yang agak negatif. Saya tengok. Bukan semua orang tapi saya lebih, taklah, hati saya pun macam tak terlalu nak masuk dalam X tu. So bila Thread tu saya masuk, saya rasa macam terhibur. Sebab dia jadi macam kawan-kawan pun ada. Kan, sebab dia dah jadi macam tempat orang berborak dalam grup WhatsApp. Kan? Dalam grup yang besar. Grup WhatsApp terbesar tu kan. Namun saya masih lagi berhati-hatilah. Melihat dan menilai tu penting juga kan. Betul. Mana perlu saya layan, saya layan. Mana saya rasa melampau, saya tak layan, ataupun kita rasa dia tak perlu, kita block je lah kan. Betul, tipu block orang. Block, jangan tak block. Saya block. Especially kalau dekat X kan, tu ramai yang kena block. Kita perlu jaga mental health kita juga sebenarnya. Sebab itu kan rumah kita. Betul. IG ke, tu semua saya rasa budak ni, saya rasa dah lah dia fake account. Dah fake account, lepas tu dia selalu negatif. Lepas dia negatif, kerja dia nak cari salah je. Oh, ni memang tak boleh masuk rumah saya. Halau. Saya block. Depan pintu pagar nak ambil karipat pun tak boleh. Betul, kita kena jadi orang yang tahu jaga keharmonian rumah kita. Betul. Dan perkara-perkara yang negatif ni kita jangan undang. Betul. Wah. Kan how senang kalau kita terus block dia. Hidup kita lega kan? Betul. Banyak benda nak fikir. Banyak benda semua kan? Ya, dan ada lagi insight-insight yang lebih positif untuk kita hargai lah. Bestnya ada that mentality. I think because of
experience Datuk Sri dalam industri muzik. Dan sebenarnya bila bercakap pasal kehidupan kita kena memberikan manfaat kepada orang lain. Betul. Bercakap pasal trust juga, kita orang terpanggil bila hari tu pun kita orang bila tengok Tok T ada borak macam dengan Kak Rozi macam why not kita buat food fest. Yeah. Itu secara tak langsung Datuk Sri dia memberi impact yang cukup positif kepada peniaga-peniaga SME Malaysia yang daripada mungkin perniagaannya mungkin untung 50, 100 tapi because of your effort dia memberikan satu lubang rezeki yang lain untuk orang. Untuk saya mewakili rakyat Malaysia, terima kasih untuk benda tu. Terima kasih. Saya jangan puji orang, ingat tadi. Ya, betul. So, the idea tu daripada mana sebenarnya Datuk Sri? Sebenarnya saya memang pertama saya suka makan. Okay. Saya mudah terpengaruh kalau dengan makanan-makanan ni. Memang itu adalah diri saya. Dan satu lagi mungkin sebab saya ni adalah anak yang dibesarkan dengan jualan juga. Okay. Saya dulu jual kuih. Jadi saya tahu macam mana struggle-nya orang nak jual kuih, nak cari rezeki, nak bantu keluarga kan. Ada yang saya baca lepas saya bantu tu, saya tak tahu apa latar belakang dia. Lepas saya baca contoh macam hari raya saya tolong bantu untuk promote kuih-kuih raya. Dia kata dia dengan duit kuih raya saya promote tu, jualan dia berterusan sampai dia boleh habiskan master dia. Dia sampai habis. Kan Kak Zee kan? PhD ke master Kak Zee? Master dia belajar. So Alhamdulillah saya rasa So convo dia Datuk Sri pergi? Ya? Convo Datuk Sri Convo pergi? saya tak bagilah. Okay, tapi dia ada bagi saya, dedikasikan saya lah untuk dia punya habis master tu. Kemudian yang ada juga beberapa orang lah dia kata dapat bantulah ekonomi keluarga. So Alhamdulillah saya buat tu bukan dengan niat untuk ada balasan ke apa, tak. Sebab saya tahu macam mana struggle-nya mereka nak mencari rezeki bantu keluarga. Kadang benda ni dia spontaneous saja. Sebab saya memang suka makan. Saya tengok makanan tu, kita orang jual kuih ni, kita tahu kuih mana cantik, kuih mana nampak menarik kan, pandai buat, dia jadi molek apa semua kan. So dan saya juga teringin kadang-kadang nak makan air tangan macam kuih-kuih kampung dulu kan. Jadi saya tegur lah dekat trade tu, ada mana yang saya suka, saya akan kata nak macam mana nak beli, nak order apa semua kan. Dan masa yang sama tak sangka pula yang lain tu turut sama. Dan yang saya kacau-kacau, saya usik-usik tu, saya bagi jawapan-jawapan yang kelakar-kelakar tu, sebenarnya dia pun spontaneous jugalah. Saya rasa macam seronok nak berborak ke situ. Itu je. Tapi tak adalah sampai banyak masa kat trades tu. Kuih kalau cantik sedap ke? Kuih kalau nampak cantik sedap ke? Ke belum tentu? Belum tentu. Tapi kebiasaannya bila orang buat kemas, dia tahu orang tu macam mana kerja dia. Wow. Masih lagi ada ongoing yang Tok T beli ke apa ke? Ke dah break kejap? Taklah, masih lagi. Masih Tengok lagi apa kalau yang keluar dekat saya punya FYP tu kan. Saya tengok kalau dia menarik betul. Mi, mu contact dia Mi. Mi. Lepas tu kalau macam jual-jual lauk ke apa kan, saya kata ini boleh ni. Sebab kita orang kat office setiap hari Jumaat memang ada kenduri makan. Masya Allah. Untuk staff. Jauhnya office kita Tok T. Kalau sebelah-sebelah kan senang. Boleh je singgah sekejap kalau nak. Tak seronok lah Ada kosong Kak Rozi? Ada. Kita roja Kak Rozi. Kejap lagi kita sambung borak bersama Datuk Sri Siti Nurhaliza bercakap pasal koleksi jam. After this, okay, stay tu di Carta Era 40. Dengar cerita tak lama lagi nak buat music video ke Sumar, betul ke? Ya, insyaAllah dalam minggu ni saya akan menyelesaikan. Sebabnya kita sebelum ni dah buat 2 music video, Rencong dan juga Kembang Bunga. Jadi kita nak buat yang ini pula. Ini adalah lagu yang kita pilih sebagai hits yang untuk kita push. So Asyarekno ni salah satu lagu Kesumar lah yang kita pilih. Shoot kat mana Tok T? Beberapa tempat di Malaysia. Tak jauh daripada Kuala Lumpur. Bajet pun besar. Nanti saya beritahu kan berkumpul pula kan seronok kat tempat syuting. Aduh, hai. Okey, Datuk Sri Siti Nurhaliza di sebalik kerjaya sebagai penyanyi, di sebalik kerja-kerja CSR. Saya antara orang yang suka melihat dan juga menyaksikan Tok T bila pergi sesuatu, tak kisah ke mana sekalipun, dia bersiap. Dia bersiap tu yang penting tu sebenarnya kan. Saya bila perhatikan before this pernah viral juga kisah
jam tangan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Okey, saya tak nak mention pasal harga. Okey, maksudnya segala collection Datuk Sri, adakah itu pilihan Datuk Sri sendiri ataupun macam Datuk hey, you patut beli yang ni. Sebab kita nampak ada paling latest Datuk Sri, sama ada kat London yang so benda tu Datuk Sri, adakah dia sendiri punya influence suka tengok ke? Sebab jenama-jenama yang Datuk Sri pilih tu memang kita rasa macam as a watch collector, this is it, you got taste, you know. So macam mana tu Datuk Sri? Panas. Okey, untuk pengetahuan, jam-jam yang you all kata tu itu adalah sebenarnya yang lebih pandai pasal jam ni suami saya. Okey. Saya ni menikmati je, pakai je lah kan. Tapi bila makin lama kita dah makin matang, kita dah ada cita rasa tersendiri, kita dah tahu apa yang kita rasa, apa kata value kan. Value untuk satu, lepas kita bekerja keras, kita perlu untuk reward diri kita dengan satu yang kita rasa puas. Memang jam saya akan minta pandangan suami lah. Suami lah yang akan memberitahu mana yang bagus, mana yang tak okey, apa yang terkini, apa semua. Datuk K lah. Sebab Datuk K memang dia suka jam. Alah, yang baru ni yang saya tulis dekat story tu murah je. Tak, tapi maksudnya Datuk Sri tahu perkembangan semasa. That's a very good sebenarnya. Kadang-kadang ada setengah orang dia mungkin dia berkemampuan tetapi mungkin taste dia berbeza-beza. Ada orang taste berbeza, betul. So bila saya tengok balik macam Tok T ni taste dia untuk jam dia ada that class. Class saya yang belajar tersendiri dengan suami saya. Baik. Datuk Sri Khalid. So Datuk Sri bercakap pasal melayari bahtera sebagai rumah tangga. So mungkinlah saya ni baru 2 minggu Tok T kan. Alhamdulillah. So bila kalau macam mungkin sedikit lah kita nak lari sikit pada industri ni. Kalau contoh macam seorang pakai ada mungkin ada tergigit lidah. Mungkin ada yang kita rasa macam kau ni karang mungkin ada geram. So kalau macam Datuk Sri dengan Datuk K Sri, ini bukan busybody tu, mungkin nak tanya pengalaman kan. So kalau ada berlaku salah faham, perbincangan tu berlaku dan itu ataupun masing-masing memerlukan masa. Kita rest sekejap kita sambung borak bersama ni ke macam mana sebenarnya? Kita ini cakap betul-betul ke? Cerita pasal saya dah tengah Datuk K nak rest sekejap. Tak tadi betul. Okey, ni terus baca. Saya rasa ada banyak situasi ya. Okey. Untuk Ni yang baru berkahwin. Tak, bukan busybody tau. Ni suggest nak tanya. Untuk yang baru berkahwin, pengalaman untuk 20 tahun. Masya-Allah. Ya, memang ada situasi yang berbeza dan ada peringkat-peringkatnya. Ya. Macam doktor. Okey, ada peringkat-peringkatnya sebab daripada situ sebenarnya kematangan kita makin makin membina kematangan. Dan satu lagi, kita bukan lagi melihat bahawa cinta lain. Cinta memang syok sangat kan. Apa saja tu jadi indah belaka. Tapi bila berkahwin dah jadi komitmen. Tanggungjawab. Tanggungjawab bukan lagi sekejap kan rindu lah nak jumpa. Tak ada. Masa tu kita dah ada kepercayaan. Dan kepercayaan tu penting. Walaupun kadang-kadang bohong lah kalau tak adanya jealous ke, ada rasa geram, marah, ada. Cuma kita dah mengetahui karakter pasangan, kita dah tahu cara dia, kita kena ada skill lah orang kata kan. Macam lelaki dia kan dia ada ego dia kan. So ada waktu yang kita rasa kita tak boleh bertengkar dengan dia sekarang. Bagi masa dulu. Bagi Chan, bagi dia meletup dulu. Tunggu jap. Katakan tunggu sat. Katakan. Sorry tu saya tanya tak busybody. Kan mesti kita cari yang sesuai. Okey, dari sudut positifnya mungkin kita mengelakkan daripada dia jadi lagi ni. Tapi dalam satu peringkat yang matang juga, kita kena bercakap juga. Okey, supaya kadang-kadang kalau kita bagi Chan dia bercakap je bila kita nak bercakap kan. So benda ni lah saya rasa dia ada peringkat dia. Kadang-kadang secara saya suka kalau ada benda yang tak setuju ke apa ke, saya akan WhatsApp. Sebab saya tahu kalau saya bercakap dia akan jadi lagi teruk. Kita WhatsApp. WhatsApp ni mungkin dia akan baca. WhatsApp ni kita boleh menyusun ayat dengan begitu cantik sekali. Macam lirik lagu. Ya. Susun ayat dengan cantik. Mungkin kena dengan cara tidak buatkan dia lagi marah. Dia akan lebih down dengan cara macam tu kan. Memahami pasangan tu. Dan satu lagi ialah kalau kita dah berkahwin dengan orang yang kita sayang, kita kena terima baik dan buruk dia. Kena menghormati kan. Barulah keadaan tu akan jadi okey lah. Tenang. Tenang dan damai. Dia kena cakap. Last mesti kena cakap juga. Kalau saya diam tu, Datuk K tahulah saya marah hari. Marah. Diam kan. Straight je kan. Kalau dari soal cemburu, Datuk Sri ke Datuk K yang lebih cemburu?
kita orang sama. Okay, balance. 50-50. Balance. Okay. Alright, kita sambung lepas ni, Tok T. Boleh. Di carta era. 40. Dalam industri muzik Malaysia, siapa yang tak kenal dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza? Macam-macam anugerah, macam-macam kejayaan. Mungkin ada turun naik dia. Kehidupan dalam industri muzik Malaysia. Dipuji, dilambung, diberikan kata-kata kesat ataupun kata-kata negatif. Semua saya rasa for sure Datuk Sri dah hadap semua dah. Ya. Betul? Menjadi duta, macam-macam duta. Okey, rezeki melimpah ruah. Alhamdulillah. So, sebagai yang bernama Datuk Sri Siti Nurhaliza, apa yang lagi sebenarnya yang Tok T mungkin dambakan? Mungkin Tok T pernah doa kat Tuhan. Ada satu je lagi aku tak dapat lagi ni. Ya. Apa dah? Mungkin kalau Datuk Sri boleh kongsi. Apa ya, so far Alhamdulillah lah, saya bersyukur sebab perjalanan saya ni Allah permudahkan. Okay. Walaupun ada cabaran, ada dugaan, tapi kita dapat harunginya dengan baik dan keadaan tidak jadi negatif kan. Dan saya pun bersyukur juga sebab saya dikelilingi oleh insan-insan yang selalu memberi nasihat yang baik, yang betul kepada saya kan. Sebab jadi artis ni sebenarnya dia punya dugaan, cabaran dia sangat luas. Kalau kita tak kuatkan keimanan kita, prinsip kita kan, kita memang senang je nak hanyut kan, hasutan dan semua tu kan. Tapi Alhamdulillah lah, saya betul-betul bersyukur kerana dinasihati dan dikelilingi orang yang menasihati saya dengan baik dan guide saya dengan baik. Ya, suami ada, Kak Rozi ada. Kalau ikut pada yang Radin tanya tadi, apa yang saya nak buat yang belum lagi dapat. Kalau dari segi kerjaya, saya pernah bercita-cita untuk ada musical Siti Nurhaliza. Tapi belum tercapai. Mungkin belum ada rezeki lagi. Sebab untuk membuat musical tentang diri saya ni bukan satu perkara yang mudah lah. Pertama, nak menjadikan cerita tu daripada kecil sampailah dewasa, dan kena ada tim yang bagus. Pelakon-pelakon yang akan menjadi diri saya, karakter semua. Saya boleh jadi Tok K, saya rasa. Sekejap boleh kita adjust sikit. Boleh. Jadi dalam hidup ni kan, bila kita fikir ada sesuatu benda kita nak buat, sebenarnya ada banyak benda lagi yang terbuka. Cuma saya tak nak jadi tamak, tak nak lupa. Tapi apa yang macam ni lah, go with the flow. Apa yang kita plan, kalau jadi tepat pada waktunya dengan rezeki dan semua tu, dia akan berjalan dengan. Contoh konsert irama tradisional ni, ini adalah plan saya dan juga Kak Rozi untuk tahun ini. Masya Allah. Jadi ada rezeki memang dah tertulis, waktunya kita akan umumkan InsyaAllah pada tahun ni lah. Yang lain untuk diri saya sendiri, impian saya ialah sampai waktu nanti, saya bukanlah atas pentas selamanya. Saya pun ada matlamat saya, ada impian peribadi saya untuk lebih kepada keagamaan, lebih kepada mencari diri saya yang lebih ke arah ketuhanan lagi kan. Saya nak ada rumah saya di Mekah ataupun Madinah. Sekarang dekat Dubai je kan? Ya. Jadi memang impian saya nak ada rumah di Madinah lah. Di Madinah lebih dekat dengan makam Rasulullah. Masya Allah. Senang saya. Tapi bila cakap pasal benda tu Datuk Sri, Datuk Sri pernah tak terlintas atau terdetik nak bersara? Kejap lagi simpan. Simpan di carta era. 40. Baik. Lebih kurang dalam 20 tahun lebih dalam industri muzik Malaysia. 30. Ya, 30. Masya Allah. Macam mana lah Mac saya ni tu. Maaf saya letih. Saya betulkan 30 tahun lebih dalam industri muzik Malaysia. Pernah tak terdetik? Yalah, kadang-kadang bila kita duduk seorang sebagai Siti Nurhaliza ni, pernah tak Datuk Sri rasa macam nak bersara? Pernah. Sebelum ni pun pernah juga. Bohong lah kita kata macam cabaran anak seni ni. Ada waktu saya rasa down. Memang ada. Semua orang akan lalui lah kan. Pernah juga terfikir masa lepas saya kahwin. Ingat tak masa kahwin tu kan, macam-macam pandangan orang. Dan juga saya rasa macam okey lah, ada peminat yang okey, ada peminat tak okey kan. Tak apalah, bagi saya kalau ada rezeki saya masih diterima, Alhamdulillah. Kalau tak pun tak apalah, saya pun dah bergelar isteri dah kan. Mungkin Allah cakap rezeki saya sampai sini je. Pernah terfikir macam tu lah. Peminat masa tu dah terbagi dua dah. Mana yang suka, mana yang tak suka, macam tu lah. Takkan ada orang suka Datuk Sri. Impossible. Tak adalah dulu kan. Tapi Alhamdulillah, kata rezeki tu Allah dah tentukan setiap dari kita. Dan saya tetap memberikan kerja ataupun segala apa yang saya berikan dalam kerja-kerja saya berikan yang terbaik. Dan saya sangat-sangat bersyukur kerana tak sangka peminat saya masih menyokong saya. Walaupun dah berkahwin kan. Saya sempat berehat seketika. Berapa tahun Siti berehat? 3 ke 4 tahun? 2 tahun. 2 tahun untuk saya berehat. Tumpukan pada rumah tangga masa tu. Pergi jalan, pergi honeymoon. Happy Alhamdulillah. Tapi dah masa yang sama tu rasa rindu pun ada jugalah. Rindu. Masa 2 tahun setengah tu Tok T langsung tak ada show, memang tak buat? Tak.
Ada album je satu kali sempat rakam. Saya banyak ikut suami lah. Okay. Kita plan pergi berjalan-jalan, pergi holiday. Bestnya. Okay. Lepas tu saya pun sebenarnya lebih kepada untuk mendapatkan cahaya mata. Okay. Sebab tu saya berehat 2 tahun tu. Saya ingat kahwin-kahwin tu boleh pregnant kan. Tapi Allah tu lebih mengetahui. Allah bagi saya masa yang agak lama jugalah, 11 tahun untuk saya mencuba. Tapi dalam masa yang sama, okeylah, cuba dah. Kerja pun saya dah rehat banyak juga kan. 2 tahun tu kira lama jugalah. Saya decide untuk kembali semula. Aktif balik lah. Sambil aktif tu sebenarnya saya cuba lagi untuk dapat cahaya mata. Sampailah tahun yang ke-11 baru berjaya untuk dapat Afia dan juga Afwa kan. Itulah, lama-lama saya kata saya memang bersyukur sebab Allah tu memang dia bagi tepat pada waktunya. Sebab masa tu, bila tahun ke-11 tu, anak-anak Datuk K semua dah besar. Okay. Semua ada yang dah berkahwin, ada dah ada rumah tangga, duduk sendiri. Jadi memang rumah tu dah jadi sunyi. Bila Afwa Afia muncul, dia jadi macam menceriakan balik. Masya Allah. Memang tepat pada waktunya. Dan waktu tu juga, sebelum tu Datuk K accident, saya memang menjaga Datuk K. Okay. Saya juga stop kerja-kerja. Yang accident motor dekat New Zealand? Ya, dekat New Zealand. Saya jaga dalam 4 bulan duduk di rumah. Tapi untuk Datuk K betul-betul recovery betul dalam masa 6 bulan jugalah. 6-8 bulan juga. Dan bila bercakap pasal Zurat ni Datuk Sri kan, umum saya tak memang tahu kes bila kisah Datuk K, dan first time after 11 years finally Allah kurniakan Afia dan juga Afwa. Dan darah seni ni mengalir dengan dia orang ni. So one fine day tiba-tiba Afia ataupun Afwa kata, panggil mama Ibu nak jadi artis, nak jadi penyanyi. Toti akan kalau ikhlas saya tak berapa galakkan. Tapi tak boleh nafikan lah darah seni tu ada dalam diri dia. Tapi ayah dia pun lagilah tak galakkan. Cuma kalau dah ada minat, tak apa, dia boleh je nak belajar piano. Sekarang Afia belajar piano kan. Kalau dia nak menyanyi pun dia nyanyilah. Tapi saya tengok Afia ni dia jarang menyanyi. Dia tak seperti adik dia. Adik dia setiap masa menyanyi. Adik dia pengkeriti. Afwa tu dia macam saya surprise sangat. Sekejap kan dia boleh nyanyi dengan melodinya sendiri. Nak mandi kan dia buat lagu nak mandi. Bruce Wito tu. Bruce Wito. Betul-betul lah saya rasa. Jadi yang banyak minat tunjuk menyanyi tu dia. Baik. Maksudnya kalau diberikan, kalau itu cara yang mereka suka, Datuk Sri tak halang. Macam mana dia nak minat tu okey, tapi kalau nak serius okey. Tak ada lah. Ayah dia tak bagi. Tanya ayah dia. Okey. Ayah dia tak bagi. Kejap lagi mungkin satu soalan terakhir saya akan tanya dekat Datuk Sri lah. Fasa terendah Siti Nurhaliza. Okey. Selepas ini di Carta Era 40. Baik. Kalau cerita je, who's next? Siapa selepas Datuk Siti Nurhaliza? Betul. Mungkin benda tu tak ada jawapan Datuk Sri. Okey. Dan orang tak tahu apa yang Datuk Sri lalui. Orang nampak rezeki kita dapat, tapi orang tak nampak apa yang Allah tarik daripada kita. Betul. Dan segala mungkin yang tahu mungkin Datuk K, family, Kak Rozi sendiri yang memang Datuk tidak. Rupa-rupanya Datuk Sri dengan Kak Rozi kawan sekolah yang sama. Ya, dia senior saya. Masa Kak Z tingkatan 6 kan, tingkatan 6 rendah, tingkatan 6 atas. So Kak Z masuk tingkatan 6 rendah di sekolah Clifford yang saya belajar. Saya masuk tingkatan 1. Tapi sebelum itu saya dah mengenali Kak Rozi masa saya training. Kan kita dulu kalau aktiviti sukan kita terpilih untuk wakil daerah ke apa, kita pergi sekolah yang terpilih untuk training sukan tu. So saya pergilah sekolah Kak Rozi tu, sekolah Sempegas. Sekolah menengah Parlimen Garang. Kak Rozi pun bersukan juga? Tak, Kak Z tak bersukan. Dia pom-pom girl. Wow, kelas all. Dia pom-pom girl. Dan juga dia pemantun negeri Pahang. Pulau Pandan jauh ke tengah. Kak Z ni pemantun negeri. So dia juga aktif buat MC lah. MC. Dia yang jadi inilah pengacara majlis dekat Kuala Lipeh. Okay. Jadi masa saya pergi sekolah Kak Z tu Sempegas tu untuk training handball. Saya pemain handball. Saya duduk asrama. Yang mana Kak Rozi duduk asrama juga masa tu. Masuk dalam dorm Kak Z. So diorang kat Lipeh dah tahu dah Siti Nurhaliza. Sebab saya daripada kecil saya dah menyanyi. Dah aktif lah juga. So saya masuk asrama. Saya memang terkapai-kapai sebab saya seorang. Dan saya tak pernah duduk asrama sepanjang saya membesar lah. Jadi saya pun macam mana, macam rasa macam seorang-seorang kan. So kan saya baik ada seorang kakak tu.
Dia duduk kat asrama. Memang time tu dikenalkan diri dia Rosie Sang Dewi ke? Tak. Oh tak. Dia tak kenalkan Sang Dewi, semua tak ada lagi nama tu. So dia kata, adik, ni kan adik nak apa-apa nanti beritahu kakak Ya Allah, ya. Baju mana baju kakak cucikan? Serius? Ya, dia cucikan baju saya. Kenapa kita tak kenal lama dulu Kak Rosie? Okey. Kan nak makan semua siap. Dia jaga macam jaga saya sekarang. Masya Allah. Saya tak sangka lah sampai hari ni dia jaga saya. Alhamdulillah. Syurga lah tempat Kak Rosie. Ya, syurga. Dan bercakap pasal benda tu, kita tahu kalau bila cerita pasal manager, Kak Rosie antara ikon manager Malaysia, melahirkan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Yeah. Dan kita ada talk to my manager. Okay. Lepas tu Kak Rosie masuk Saya tau. tak. Kak Rosie patut jadi juri tau. Yelah, dia patut masuk. Dia patut jadi juri utama. Jadi manager betul kepada Siti Nurhaliza. Okey, Tok T, yang orang nampak ni yang manis-manis, yang indah-indah, yang cantik-cantik saja. Mungkin Datuk Sri boleh kongsikan kita kenangan ataupun the lowest moment, ataupun lowest point lah sebagai seorang anak seni Malaysia. Okey. 2 tahun. Saya ada cabaran yang takkan saya lupa lah kan. Jadi artis tu bila masa ini kisah dulu lah, tak tahulah generasi Gen Z sekarang tak pernah tengok kot, tak pernah baca. Dulu saya jadi artis, saya beritahu lah, saya berasal daripada kampung. Saya memang cuba elakkan untuk pakai seksi. Saya elakkan untuk bergambar dengan lelaki. Sekiranya tidak ada apa cerita menarik ataupun kerjasama yang nak kita ceritakan. Contoh kalau saya ada kerjasama dengan 2x2 dulu kan, nyanyi lagu Mawaku, okey je saya ambil gambar ke apa semua. Sebab dulu memanglah trend macam apa, majalah-majalah hiburan yang dulu mangga apa semua kan, diorang kan suka Canon. Dapat Canon kan. Siti suka senyuman Radin, contoh. Serius lah Tok T? Yang saya tak ada apa-apa dengan Tok T tau. Tapi daripada Tok T contoh lah kan. Kan diorang suka buat tajuk-tajuk yang catchy lah. Nak bagi orang macam membeli. Betul. Dia ada skandal ke macam ni kan. Jadi saya memang tak selesa kan, nak jaga macam family pun tak berapa galakkan cerita-cerita macam tu. Jadi just cakap lah, saya kalau boleh saya tak nak ambil gambar dengan lelaki, kalau sesaja lah. Especially macam tabloid ke kan. Jadi benda tu jadi satu tamparan yang hebat kepada media waktu itu. Kerana tak pernah lagi kot artis muda nak bagi syarat macam tu kan. Kita pula cakap macam tu. So saya sempatlah dipulaukan, boleh dikatakan dipulaukan juga oleh wartawan ataupun ada yang rakan artis pun ada juga. Kalau macam tu pergi jangan jadi ustazah lah, dia kata kan. Ada macam tu. Tapi saya Kak Rosie time tu kat mana? Ada. Kak Z yalah, kita cuba untuk berlapang dada untuk terima cabaran ni kan. Sebab apa, akhirnya bila makin lama dia jadi macam viral lah. Macam sekarang ni jadi viral And then ada satu stesen TV, dia tanya pendapat orang awam masa tu. Apa pendapat anda tentang Siti Nurhaliza kan? Siti Nurhaliza yang tak nak bergambar dengan lelaki dan banyak songeh apa semua kan. Semua bagi jawapan yang positif. Alhamdulillah. Eloklah dia cakap kan, supaya elakkan bla 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 bla. Dan saya dapat sokongan yang baik daripada masyarakat ketika itu. Dan saya pun tak merasa menaruh dendam ataupun marah kepada rakan-rakan media ketika itu, sebab saya tahu mereka menjalankan kerja diorang juga kan. Sebab tugas diorang juga untuk membuatkan orang kata orang untuk membeli bahan bacaan. Saya tak ada sedikit pun rasa marah ke dendam, tak. Tapi lama kelamaan rakan media semua dah boleh menerima lah. So sebenarnya tak adalah terlalu sukar. Cuma saya cuba elakkan cerita-cerita yang tak diingini je. Yang lain bila ada kerja, ada show bersama-sama, boleh je ambil gambar. Itulah. Dan sebenarnya pengalaman saya dalam industri ni, Datuk Sri adalah antara selebriti yang mempunyai PR skill yang paling bagus dalam Malaysia. Dan disokong oleh Kak Rosie. Dan tanya mana-mana wartawan tak ada cerita buruk pasal Datuk Sri. Ya ke? That's a very, very good sebenarnya. Alhamdulillah. Orang tak tahu. Jangan pergi orang. Di Carta Era 40. cantik. Per jam celik 2 jam juga kita bersama dengan Datuk Sri Siti Nurhaliza. Mungkin sedikit Datuk Sri kepada peminat-peminat City Zoners yang bukan City Zoners, yang mungkin dah lama dah suka dengan Datuk Sri, atau mungkin peminat-peminat baru Gen Z ni. Mungkin ada something daripada Datuk Sri. Pertama sekali terima kasih kepada Radio Era sendiri menjemput saya. Radin, thank you. Saya rasa tak ada kata yang boleh saya berikan kepada peminat yang setia bersama dengan saya. Cuma saya boleh kata bersyukur kepada Allah kerana anda semua hadir
hadir dalam hidup saya sebagai penyokong dan juga peminat setia. Saya juga doakan semoga perjalanan hidup kalian semua akan dipermudahkan lah apa saja. Okey, peminat saya yang tersayang, terima kasih dan saya harap minat mereka ni ataupun kasih sayang peminat berikan pada saya ni dapat mengeratkan lagi silaturahim kita kan. Dalam apa saja keadaan kan, kita saling memerlukan bagi saya. Kalau dulu memang kita bertungkus lumus untuk mencari populariti, mencari nama, tapi sekarang bukan lagi. Just untuk memanfaatkan apa yang saya boleh beri kepada peminat-peminat saya semula. Sebab tu peminat saya ni diorang setia ni sebab diorang melihat pada lebih daripada itulah silaturahim yang kita ada. So terima kasih kepada generasi baru. Okay, mana yang baru mengenal saya, mungkin masa ni diorang panggil Mak Iti lah kot kan. Mak Iti ke kan, Kak Siti ke. Saya memang mengharapkan supaya Gema Bumantara ni menjadi pilihan anak-anak muda sekarang. So you all boleh enjoy dengan lagu-lagu yang gabungan tradisional, etnik, kreatif dan juga moden yang ada dalam ni. Dan jangan lupakan warisan budaya kita. Betul. Sebab itulah jati diri kita, kekuatan kita ya. Dalam kita menghargai muzik daripada luar, kita ada juga kelebihan muzik kita. Wow. Okay, saya rasa sangat berbesar hati dan juga akan menjadikan antara kenangan sebagai penyampai radio. Ini pengalaman yang saya rasa cukup berharga. Terima kasih Datuk Siti Nurhaliza sudi duduk sini bersama-sama kami di Carta Era 40. Terima kasih kerana meletakkan satu, dia bukan dah level benchmark, dia satu penanda aras yang cukup tinggi untuk artis-artis yang lain ni untuk memberikan, ini adalah contoh sebenarnya yang kita boleh ikut. Tapi Kak Iti rasa kan macam alhamdulillah, syukur juga ramai juga artis muda yang bagus boleh menyanyikan lagu tradisional. Macam tu Aisyah Retno, Aina Abdul, Ernie Zakri, Wani Hasrita. Lepas tu siapa yang penyanyi lelaki tu tadi? Radin. Okay. Penyanyi Haziq Rosbi. So sebenarnya kita ada penyanyi-penyanyi tradisional yang sangat bagus. Hingga lagi kita bagi peluang lah untuk mereka. Kan kita bagi pendedahan dan juga mainkan selalu lagu-lagu tradisional ni. Tok T dah duduk sini. High rotation lagu Tok T. Ya. Bos. Kena main dia. Okay. Jumpa lagi. All the best Datuk Sri Siti Nurhaliza, Gema Bumantara. Saya Radin. Saya Siti Nurhaliza. Di Carta Era 40. Tok T.